Okey, jom kita review. Dah sejuk sikit dah. Nampak tu? Okay, apam kita dah renggang. Ni hasilnya. Subhanallah. Sangat lembut. Sangat lembut, sangat gebu. Okey, jom kita potong. Nampak tak isi di dalam? Subhanallah. Sangat lembut. Super lembut. Kawan, jumpa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat yang tak dapat didustakan. Alhamdulillah. Ini akan kosong pada sedap kawan. Tak perlu nak letak kelapa-kelapa lagi. Kalau saya tahu sedap betul macam ni, dah lama saya buat. Tak perlu pun guna isi durian tu kawan. Saya cuma gunakan flavor durian tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di tangan saya ni kawan? Okay, ni adalah flavor durian dan sangat wangi ya. Semalam saya belik-belik di kedai tu kawan. Dan saya pun rembat lah sebotol. Jadi saya pun nak test lah hari ni. Sebab bau dia bau dia sangat kuat. Sedap sangat bau dia. Jom kita cuba guna flavor durian ni. Tengok macam mana hasilnya nanti. Jom kita mulakan apam durian hari ni kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kali saya suka tepung beras 2 cawan. Okay, ni tepung beras cawan yang pertama. Tepung beras cawan yang kedua. Okay, seterusnya tepung gandum. Okay, tepung gandum setengah cawan. Gula 3/4 cawan. Tapi saya kurangkan tak penuh sangat kawan ya. Bismillah. Sedikit garam. Seterusnya saya masukkan yeast 1 sudu kecil. Seterusnya saya masukkan santan kotak yang kecil kawan. Okey, masukkan 1 kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dan saya tambah lagi air biasa. Dan saya gaulkan. Saya masukkan air biasa tadi 1 kotak juga ya kawan. Okey, dan gaulkan sebati. Pastikan gula tu betul-betul hancur. Okey, kemudian saya masukkan flavor durian ni kawan. Memang saya terpesona lah dengan bau dia. Sangat wangi. Tak tahulah berapa titik nak letak. Kita cuba 4 titik dulu. Okey, dan saya masukkan sedikit pewarna kuning supaya lebih menarik. Bismillah. Okey, dan kita gaulkan sehingga sebati. Sehingga warna ni merata.
Okey, pastikan tidak ada tepung yang berketul. Dan juga gula tu larut. Okey, dengan ini dah siap dah. Simple. Dah siap bancuhan apam durian saya kali ni kawan. Menggunakan flavor durian. Okey. Sekarang saya tutupkan mangkuk ni dan rehatkan 1 jam sebelum saya kukus. Sementara tu kita boleh siapkan acuan. Sapukan dengan sedikit minyak acuan kita tu kawan. Alhamdulillah. Okey, tutup dan rehatkan 1 jam. Alhamdulillah. Sapukan acuan kita dengan minyak supaya nanti kuih kita tak melekat. Okey, dan di tepi-tepi ni pastikan kena minyak kawan. Sebab acuan putih rayu ni dia rumit sikit. Dia berlekuk-lekuk di sini. Di tepi-tepi ni. Okey. So kita pastikan minyak tu rata. Okey kawan, jom kita tengok hasilnya. Subhanallah, wangi bau durian. Okey, ni dah 1 jam. So, kita boleh kukus. Panaskan air kukusan ya. Dan saya dah siap acuan saya ni. Dan letakkan minyak tu tadi. Dan kita tuanglah penuh-penuh kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu acuan, 1 sendok. Okey, dah siap. Mana-mana yang tak penuh tu kita tambah. Okey, kukus 15 minit sehingga 20 minit ataupun sehingga masak. Alhamdulillah. Dah hampir masak tu kawan. So kita sambunglah. Masukkan ke dalam acuan. Okey kawan, yang ni kita angkat. Alhamdulillah dah masak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan supaya air kukusan tu akan jatuh ke dalam periuk. Okey, kalau perlu tambah air, tambah ya. Tapi saya rasa tak perlu tambah. Sebab air tu cukup je. Okey. Okey, yang ni pun sama. Kukus sehingga masak. Alhamdulillah. Okey, jom kita review. Dah sejuk sikit dah. Nampak tu? Kuih apam kita dah renggang. Ni hasilnya. Subhanallah. Sangat lembut. Sangat lembut, sangat gebuk. Okey, jom kita potong. Nampak tak isi di dalam? Subhanallah. Sangat lembut. Super lembut. Kawan, jumpa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
nikmat yang tak dapat didustakan. Alhamdulillah. Ini makan kosong pun dah sedap kawan. Tak perlu nak letak kelapa-kelapa lagi. Subhanallah. Kalau saya tahu sedap betul macam ni, dah lama saya buat. Kan? Tak perlu pun guna isi durian tu kawan. Saya cuma gunakan flavor durian tu. Dia punya rasa perfect. Alhamdulillah. Sementara tu kita tengok yang di kukusan ni. Nampak tak dia dah mengembang. Lupa nak tengok masa tadi. Okay. Tapi kita biarkanlah dalam 15 minit baru dia masak betul kawan. Okay. Alhamdulillah. Memang tak cukup satu nampaknya kawan. So, ambil lagi satu. Betul-betul lapar ni. Nampak tak? Senang je kita nak keluarkan. Bila dah sejuk sikit, barulah kita boleh pegang. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey lah, saya susun atas tray. Kita tolak sikit je tangan kita. Hati-hatilah, takut dia, sebab dia lembut sangat, takut dia rosak. Susun di atas tray ni cantik-cantik. Subhanallah. Cubalah kawan ya, resepi yang saya share ni sangat senang, sangat mudah, simple. Tak puas makan satu. Okay, di sini saya kongsikan tips jika asuhan kita tu melekat. Manalah tahu kita sapu minyak tu tak banyak sangat kan, dia melekat. So kita rendamkan dengan air suam tadi, air yang kita kukus tadi tu kawan. Dan kita rendamkan dia macam tu, supaya senanglah kita nak cuci dia nanti. Okay. Okay, ni base letak air tu 2 masih panas. Okey, inilah hasil apam durian yang saya buat pada kali ini kawan. Subhanallah. Apam durian. Okey, jangan lupa like, share and subscribe supaya saya lebih semangat untuk buat video-video seterusnya. Okey, jika ada sebarang komen boleh komenkan di bawah. InsyaAllah saya akan jawab. Sekian dulu, selamat mencuba. Alhamdulillah. Okey, untuk bancuhan tu tadi saya dapat semuanya 24 kawan. Alhamdulillah.